Jalan ni sunyi, tak ada lampu, hanya ada tiang saja. Nampak ni? Ni dah cabut dah. Nampak dah cabut dah. Okey. Ni tampalan ni. Ini tampalan. Tengok ni. Kualiti tak ada kualiti. Okey. Boleh renung-renung Ada kualiti tak ada kualiti. Nampak ni. Okey. Lepas tu ni tampalan kemungkinan dalam setahun lah. Ataupun 6 bulan. Nampak kualiti kurang. Nampak tu. Ni. Right. Okay, daripada saya kecil sehinggalah saya besar, jalan Gelombang Puyuh nak menghala ke Beruas. Siapa yang pernah ikut, nanti korang boleh komen di bawah. Boleh bagi pengalaman korang, berulang kali kerja, tambah-tambah orang kerja dekat Lekir, orang bekerja dekat jalan nak ke Lumut, okay, jalan nak ke Kilang-Kilang, dekat Segari, dan berbagai-bagai. Korang boleh share-share di ruang komen. Siapa yang pernah pakai laluan ni, siapa yang pernah kereta korang melambung, korang boleh share. Okey, bukannya setahun, 2 tahun, 3 tahun, dah berpuluh-puluh tahun dah jalan ni sebenarnya. Lampu tak ada. Mana ada lampu sini? Sini tak ada lampu. Okey, sini tak ada lampu. Saya tak nak, malas nak cakap alasan peruntukan, tak ada. Dah berpuluh-puluh tahun dah. Bila jalan sunyi, macam ni lah kerja korang. Saya bukan nak kata apa, isunya nyawa penunggang. Jalan di bawah jagaan JKR ataupun dikenali sebagai Jabatan Kerja Raya. Penyelenggaraan, semua orang ada tempat penyelenggaraan masing-masing. Tapi yang saya pelik, kenapa korang tak nak tengok, tak nak take note benda-benda macam ni. Dah 2026 dah, masih sama juga mentaliti. Okay, renungkanlah. Okay korang, renungkanlah. Nampak? Alright. Mana ada? Nampak? Ada lain jalan. Ada pun ada, tak ada je. Sedih lah. Ni nampak ni. Nampak? Pecah balik ni. Nampak ni. Nipis, nampak? Okey. Saya tak kisah sangat kalau lain jalan tak ada. Okey. Nampak? Cincai. Ni. Ni lama, ni baru, ni tinggal. Pusing, ni sambung balik. Nampak? Boleh selang-seli. Okey? Renung-renungkanlah korang. Nampak ni? Ni. Sana. Ni nampak ni. Kat kawasan ni lampu tak ada tau. Satu batang lampu pun tak ada. Okey, apa yang jadi persoalan saya hari ni adalah daripada tahun 2025 sehingga dah masuk azam baru 2026, saya tak tahu apa yang pihak JKR Manjung ni buat. Okey. Saya tak tahulah sama ada alasan mereka peruntukan lagi. Kalau tengok line pun dah tak nampak. And kedua, sini tempat lori Awak tengok sendiri jalan macam mana. Saya tunjuk
Okey, saya tunjuk. Okey. Ini tampalan ni. Tunggu masa nak dah letak. Okey, boleh tengok sendiri Laluan ni sunyi tau. Siapa yang pernah ikut Gelombor Puyuh korang tahulah. Okey, dah tumbuh rumput nampak. Siapa pernah ikut laluan Gelombor Puyuh, nanti korang bagi tahu saya. Nampak line pun dah tak nampak. Nampak tu. Ini JKR Manjung. Kawasan Persepadanan Manjung. Okey, di bawah jagaan Manjung. Jalan ni memang sunyi. Okey. Nampak tu. Dan ni, tengok tu. Okey korang. Saya tak kisah diorang kata alasan peruntukan tak ada. Tapi seolah sekurang-kurangnya, nampak ini tampalan tau. Ini tampalan. Siapa kata tampalan berkualiti tidak berkualiti, korang sendiri boleh jawab. Dan saya nak tanya sendiri, adakah tampalan berkualiti macam ni? Nampak ni. Saya nak tanya Ketua Pengarah Manjung. Nampak? Awak rasa kalau awak sendiri sebagai pengarah, awak sendiri berbaloi tak diorang buat kerja? Nampak ni, lain jalan tak ada. Nampak? Ni tunggu masa esok pecah ni. Tunggu masa besok pecah. Nampak ni. Okey, persoalan saya pertama, jalan ni tak ada lampu tau. Nampak? Mana ada lampu? Sini estate, kelapa sawit. Sini estate. Nampak ni? Nilailah sendiri. Kepada sahabat-sahabat buat tampalan. Nampak? Tampalan tak kesudah. Nampak lah ni? Ni nampak ni? Ni tampalan apa ni? Ni. Sini. Right. Sangat kalau alasan mereka lagi peruntukan tak ada. Okey? Jadi sekurang-kurang lain jalan kena ada lah. Masalah lain jalan pun tak ada. Lain jalan pun tak ada, saya bagi tahu. Nampak mana ada lain jalan? Okey? Ni tampalan ni bukannya lama ni. Nampak ni? Okey, penuh kelapa sawit, tak ada lampu. Ada pondok biru saja. Okey, hari ni saya nak tanya. Yang ni dah berapa lama dah? Dah hampir 6 bulan. Kat setahun. Jatuh, harapkan tiang saja panjang. Dan yang kedua, saya nak tanya yang ini. Saya tak kisahlah jalan ni jarang orang pakai. Sebab orang dah pakai WCE. Saya nak tanya yang ni. Yang ni bila nak settle? Persoalannya lampu jalan tak ada lampu jalan. Yang saya hairan di mana keselamatan? Nak harapkan benda yang kecil ni. Yang ni sepatutnya. Yang ini. And lagi satu nampak lah tu. Ni nampak ni. Ni. Dah tersorok. Ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke tahun 2026. Azam baru, penilaian yang sihat. Syarikat Konsesi Empire, okey, yang saya hormati. Jalan ni JKR, Jabatan Kerja Raya Negeri dan juga daerah. Saya berada di sekitar kawasan Persepadanan di antara Manjung tu Perak Tengah. Saya rasa awak tahu dekat mana saya berada. Jadi dengan segala hormat, saya nak bercakap sedikit lah sebagai pengguna jalan raya. Kalau saya tengok di jalan federal, jalan-jalan persekutuan, jalan-jalan di mana-mana negeri yang maju, setiap kali construction dan juga isu kerja-kerja penerapan ataupun projek-projek di depan berskala besar dan kecil, saya nak bertanya kepada umpire yang bijak, yang syarikat besar dan juga yang saya hormati. Ini laluan estate
kelapa sawit kiri dan kanan. Okey. Saya nak bertanya, kalau kita bawa kereta, tiba-tiba kita dekat traffic jam, tiba-tiba kita tak bagi signal, kita main masuk je simpang, awak rasa mesti awak sendiri pun boleh accident. Jadi persoalan saya nak bertanya kepada syarikat Empire, konsesi Empire ni, dengan juga JKRR ni, saya nak bertanya. Pengguna jalan raya ni bukan semuanya berkemampuan nak beli lampu yang terang menerang. Kadang-kadang lampu kereta mereka malap, lampu kereta mereka uzur. Maklumlah banyak sangat komitmen nak kena diurus, tambah-tambah ada ahli keluarga. Saya kadang-kadang saya cukup sedih, jalan daripada tahun 2001 sehinggalah 2021, Alhamdulillah setiap projek konsesi mesti ada lampu klik-klap, lampu klik-klap. Tapi saya tengok takkan awak nak harap papan macam ni untuk lantunan cahaya lampu kenderaan. Bagi mereka lampu yang kereta baru, kereta yang cantik, bolehlah nampak ada berhati-hati. Jalan di hadapan ni ada tanah runtuh ke, jalan rebak ke, dan juga jalan runtuh ke, nampaklah. Saya minta kepada pihak konsesi dan juga pihak JKRR, tolonglah buatlah satu-satu projek tu, kalau boleh letaklah lampu klik klap. Ini kawasan ni tak ada lampu ni, gelap. Ni saya tunjuk, gelap ni. Jadi kat sini banyak kadang-kadang haiwan melintas, lembu sesat arah melintas. Saya minta sangat, tolonglah letak lampu klik klap. Kalau pagi nampaklah, kalau malam tak nampak. Kalau awak nak bagi alasan lentunan cahaya, logo orang tengah buat bekerja tu, belum tentu lagi cukup untuk SOP dan juga prosedur daripada atas jalan raya. Ini dah tahun 2026, cubalah mantapkan sikit kerja korang ni. Kalau boleh letak lampu klik klap, kalau boleh kepada syarikat konsesi ni letak lampu klik klap sikit. Ini saya tengok banyak masalahnya. Dah betul dah korang letak papan ni sebenarnya, tapi nak tahu permasalahan korang tak letak lampu. Nampak tiang lampu tak ada. Nampak tu, korang dah bagi tahu 50 km sejam kelajuan. Lepas tu korang letak papan arah jalan macam ni. Lepas tu korang letak 30. Depan tu jalan rebak, letaklah lampu klik klap. Lagi satu masalahnya, kepada syarikat konsesi, letaklah papan baru. Ini dah hitam, dah tulisan hitam, ini pun dah hitam. Bila malam tak nampak. Nampak ni cerun ni, bahaya. Okey, ni cerun. Lepas tu awak tengok ni, ini dah tak nampak apa dah. Dah tertanggal-tanggal. Bukan saya nak jadikan satu isu. Yang saya hairannya, di sini letak pula lampu klik klapnya. Ni, nampak ni. Bukanlah saya nak cakap, ni lampu. Ni lampu buat tu. Letak pula lampu. Ni. Saya minta lah, tolonglah. Berbetulkan balik kerja korang ni. Tak ada lampu klik klap langsung. Bahaya ni. Lagi satu lampu jalan tak ada. Kawasan estate nampak tu, kelapa sawit penuh. Yang ni dah sengit dah tercongak ni atas. So tolonglah ya. Papan dah betul dah korang letak macam ni. Ni dah betul dah, nampak tu. Jauh dah korang letak. Tapi silapnya satu, lampu klik klap tak ada. Dah lah lampu jalan pun tak ada. Takkan lampu klik klap dekat Shopee pun tak ada peruntukan. Nama Empire, syarikat konsesi, JKR kena main peranan lah letak lampu klik klap. Takkan itu pun budak sekolah pun tahu. Kau buat jalan ni untuk rakyat, bukan jalan persendirian. Kalau jalan persendirian tak apa, kalau korang tak letak lampu klik klap tak jadi masalah. Sekarang ni jadi masalah ni, kawasan ni kerap sangat berlaku kemalangan. Nyawa penunggang motosikal tu penting, dan juga kenderaan kereta. Lagi satu, kawasan ni kawasan estate, pernah berlaku lembu balik bayar melintas. Kadang-kadang kambing pun ada sesat. Tolong saya minta kepada pihak syarikat JKRR Manjung ataupun JKRR Perak Tengah lah, tolonglah letak lampu klik klap. Ini saya tengok lampu pun tak ada. Jalan daripada saya kecil, daripada saya umur 6 tahun,
Sehinggalah umur saya dah sekarang ni, tak pernah ada lampu jalan ni. Saya pun tak tahu. Susah sangat nak letak lampu. Yang saya peliknya, lampu solar pun tak boleh. Jadi saya berharap selesailah benda ni segera. Sedih saya tengok dah masuk tahun 2026. Kita ni manusia semua ada azam baru. Nanti bagilah alasan dah berpuluh-puluh tahun, bajet tak ada, peruntukan tak ada, maris tak bagi duit. Tolonglah nak upkan video benda-benda penting ni. Feedback daripada pengguna jalan raya. Takkanlah pengguna nak pergi pejabat korang nak buat aduan, buang minyak, buang tenaga. Guna je video ni sebagai korang tengok macam mana prestasi kerja korang. Masalahnya kalau betul bajet tak ada, beli lampu klik club. Buat sesuatu projek, buat lampu klik club. Masalah tu semua ni. Ini daripada oren dah kuning dah. Dah tak nampak apa dah tu. Ini pun keselamatan juga kalau dah macam ni. Macam mana ni? Ni kalau sekolah ni, kalau kita buat jawapan salah, cikgu marah, cikgu rotan. Ni kalau korang buat salah ni, tak apa pula. Tu yang saya pelik tu. Bila nak selesai macam ni? Naik jemu dah aku tengok. Alasan peruntukan tak ada. Kurangkan kereta besar-besar pegawai-pegawai ni. Kereta-kereta JKR ni kurangkan. Pakai kereta kancil pun tak apa. Janji kerja buat. Ini kereta nak besar saja. Masalah kereta besar duit rakyat. Ini jalan buat torap. Tampalan jalan aku tengok makin dah tidak berkualiti macam dulu-dulu lagi. Susah macam ni. Jalan ni kegunaan orang awam juga. Jangan ingat WCE, Highway We Coast Expressways, Highway Pesisiran Pantai Barat. Jangan ingat bila siap orang tak pakai jalan ni. Orang pakai jalan ni nak ke Beruas. Lagi dekat pakai ikut jalan ni. Orang kampung pakai jalan ni, orang asli pakai jalan ni. Jangan bagi alasan lori. Jangan bagi alasan lori berat. Kalau korang buat kualiti tar pun ke laut macam mana? Jangan bagi alasan lori buat lebih muatan. Itu bukan satu alasan. Kalau tar pun tak ada berkualiti, kalau setiap konsesi buat projek penampalan jalan, kalau pihak pengarah JKR sendiri tak nak turun padang, macam mana kerja nak okey? Yang kaya siapa? Yang kaya siapa? Duit yang korang pakai tu duit rakyat. Bukan duit pengarah sendiri. Pengarah pun gaji pun rakyat bayar. Itu je persoalan saya. Dah masuk tahun 2026, masih sama azam korang. Masih sama juga mentaliti korang. Silap-silap buat kerja sikit, ambil gambar, bos cakap, oh approve kerja korang. Bagus kerja korang. Ambil gambar masuk dalam file. Padahal kerja semua ke laut. Saya bukan nak bercakap pandai. Walaupun saya tak bersekolah tinggi, tidak berpendidikan tinggi. Sekarang ni aku rasa tak payah pendidikan tinggi. Jadi pegawai tak payah pendidikan tinggi. Aku tengok pegawai-pegawai atasan ni bukan nak menghina kenapa. Dulu-dulu apa aku selalu cakap, belajar tinggi-tinggi, dapat kerja sedap, gaji sedap. Berkat kita belajar sampai overseas, berkat kita belajar sampai universiti, sampai ijazah, sampai PhD, doktor falsafah apa. Tapi masalahnya pegawai-pegawai atasan ni semua berpelajaran. Aku ni tak ada pelajaran, tapi aku pelik orang yang ada pelajaran ni lagi teruk daripada orang yang ada pelajaran. Jangan sentap. Sebab awak bekerja di bawah Jabatan Kerja Raya atau dikenal sebagai JKR, sepatutnya awak di bawah jagaan siapa? Rakyat bayar gaji, rakyat bayar cukai. Ada hak rakyat nak bersuara. Kalau korang nak buat jalan macam yang saya tunjuk video tu, kalau korang nak buat jalan macam mana korang nak buat dekat pejabat sendiri. Ini saya tengok jalan dekat pejabat korang tu, dalam pejabat korang tu elok aja. Takkanlah saya nak kena mention satu persatu pejabat JKR dalam Malaysia ni. Takkan saya nak kena mention. Jadi saya harap video ni dapat dipanjangkan juga, dapat di-upkan ke lagi yang boleh tengok video ni. Sebab saya minta pengarah yang betul-betul tegas untuk melihat kerja-kerja di cawangan-cawangan JKR yang ada di Perak ni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di A127. Ini Bota, Perak Tengah. Ini kawasan kita akan menghala balik ke Gelong Perpuyuh. Okey. Saya akan tunjuk satu persatu video permasalahan di Perak Tengah pada bulan 1 2026 yang masih tak selesai. Saya tak tahulah sama ada tiada apa-apa tindakan daripada pihak yang membuat pasir di atas jalan, membahaya pengguna jalan kenderaan motor dan jalan tak ada lampu. Hanya pokok kelapa yang dah sengit tunggu masa dah nak tumbang. Ni A127. Nampak ni, ini kabel, saya tak tahu kabel TMB ke kabel internet. Dia sudah jatuh. Lepas tu diorang letaklah plastik, penuh dengan plastik, nampak tu. Okey, isu yang kedua.
Nampak tu, dah tak nampak. Isu yang ketiga, nampak ni. Ni pasir. Ni penuh, nampak? Membawa pasir daripada atas. Saya tak tahulah ni siapa punya, Cina punya ke mana. Nampak ni. Ni. Nampak? Ni satu lagi ini tanah rebak, jalan runtuh. Awas tanah runtuh, nampak Okey, papan tanda dah hitam. Nampak ni, papan tanda dah hitam tak nampak apa. Dia macam ni lah, mudah lah. Tadi di area Manjung, ni kita di area Perak Tengah. Nampak tu, papan dah hitam. Bila dah hitam, lampu klik-klap tak ada. Jangan bagi alasan tu depan tu ada lampu klik-klap. Sepatutnya dia start daripada sini dah ada lampu, second dah ada lampu. Mana orang daripada atas sana, mereka boleh take action lampu kat sini. Kalau awak letak di sana, tak safety. Orang bawa laju, kadang-kadang orang tak perasan. Ni jalan gelap ni, kawasan dekat industri Okey, ni jalan gelap. Awak tengok betul-betul saya tunjuk. Okey, ni kalau awak nak bagi lantunan cahaya, nak mengarah lantunan cahaya, tak nampak ni. Mana nampak? Awak tu, dia punya papan pun dah hitam. Ni, bagi mereka yang tak pernah lalu-laluan ni, diorang tak nampak. Ini jalan lampu klik-klap. Nampak? Jalan rosak di depan. Ini saja, hanya ada satu saja lampu klik-klap. Okey, lampu klik-klap hanya ada satu saja. Yang belah sana tak ada. Tak kisah tau kalau ni jalan dah rebak, nampak? Jalan dah rebak, lepas tu nampak ni. Air dah bertakung. Ni maknanya jalan dia tak berapa rata, nampak tu. Nampak? Ni, dari sini sampai sini. Air dia macam di longkang. Nampak penuh pasir. Penuh pasir. Ni sebab kerja ni atas tu. Sebab pasir penuh. Jalan gelap, tak ada lampu. Bila malam mana ada lampu. Cuba awak fikir staff-staff JKR yang ada, safety tak jalan macam ni? Nampak ni? Ni. Ini. 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 Tengok ni. Nampak ni? Ni dah makan set tengah dah ni. Ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di laluan Gelombor Puyuh menghala ke Beruas. Kita pakai jalan Gelombor Puyuh Macam ni keadaan Gelombor Puyuh pada jam 8.54 minit malam. Okey. Korang bayangkan macam ni suasana. Pada petang tadi kita dah buat video untuk paparan umum macam mana kelihatan melihat keadaan estate yang berpuluh-puluh tahun tak ada lampu jalan. Saya tak tahu apa alasan mereka. Dah berpuluh-puluh tahun juga daripada saya kecil sehinggalah saya besar. Macam inilah keadaan di Gelombor Puyuh menghala ke Beruas. Okey. Jadi hari ni saya nak tunjuk pada kawan-kawan semua
jalan di mana saya akan pergi di Jalan Rebak tadi, ataupun Tanah Runtuh di Jalan Runtuh. Jadi korang tengok lah, kita nak tengok lampu klip-klap tu menyala ke tak. Dan kita nak tunjuk macam mana keadaan pada waktu malam, dan macam mana situasi yang akan berlaku apabila mereka bekerja ulang alik. Ini antara saya berada di kawasan penyelenggaraan hak sepadan negeri Perak Tengah, sebelum saya akan tinjau ke kawasan sempadan daerah Manjung. Kedua-dua signboard saya akan naikkan. Saya tak faham macam ni ke situasi pekerjaan mereka. Okey, saya mengambil keputusan untuk buat pekerja amal lah. Jadi untuk paparan, kita nak tengok untuk korang menilai sendiri macam mana saya akan keluar pada waktu malam ni. Kali ikutkan cuti saya untuk rehat, tapi disebabkan tak apalah, orang kata benda ni kita kena tunjuk bagi habis, buat sampai jadi. Okey, kalau korang nak tengok hanya sekadar bulan saja, Allah izinkan kita untuk buat konten pada malam ni. Percayaan yang agak terang, rezeki kita malam ni. Okey, kalau ikutkan kawasan ni gelap, tapi Alhamdulillah rezeki dapat tengok bulan. Adalah tanda-tanda tu. Okey, jadi kita fokus balik video saya pada hari ni. Saya tahu tak semua staff-staff awak buat kerja amal pada waktu malam ni, dan saya tahu pengarah pun sedap tidur lagi. Jadi saya tak nak merendah-rendahkan awak semua, tapi cara macam ni berpuluh-puluh tahun, dah berpuluh-puluh tahun lah tunggu nak PRN, PRU, berjanji bagai bulan dan bintang. Okey, ni Perak ni. Ni Perak, saya berada dekat kawasan Gelong Pupuyu menghala ke Beruas. Jadi awak tengok sendiri ya, di depan ni. Okey, okey, ini adalah pada petang tadi yang saya tunjuk kat awak semua Alright. Korang tengok ini ada lampu kita kalau pakai lampu kereta, lampu yang tidak uzur. Apabila lampu macam ni, contohlah tiba-tiba motor tak ada lampu, harapkan signal, awak rasa-rasa safety tak? Okey, jika saya buka lampu, nampak. So lampu klik-klap tak ada Contoh kalau lampu kedua-dua motor kenderaan, kita fokus pada motor. Kalau kata motor tak ada lampu, Yang Amat Berhormat YB pergi tengok sendiri video saya ni. Contohlah kalau lampu tak ada, saya tutup signal. Apa akan jadi? Gelap. Okey, jadi saya akan buka lampu kecil. Korang bayangkan bulan yang cantik. Awak tengok bunyi cengkerik. Awak tengok ni, lampu klik-klap tak ada. Alhamdulillah bulan menjelma. Lampu klik-klap tak ada, sana lampu klik-klap tak ada. Hanya sekadar tunjuk papan macam ni saja. Okey, sekejap saya tunjuk di depan Tanah Rebak. Si sebenar, saya berada dekat Jalan Gelong Pupuyu. Okey, bertemankan dengan bulan lagi. Ini depan kita adalah estate. Okey, ni lampu jalan tak ada tau, gelap. Nampak ni, lampu klik-klap tak ada, sekadar di depan saja. Okey, keadaan malam. Keadaan malam di mana kawasan yang kita pergi pada petang tadi. Ini kilang industri sawit. Okey, korang tengok betul-betul keadaan Jalan Gelong Pupuyu Saya nak tanya kepada siapa yang pernah ikut Jalan Gelong Pupuyu pada waktu malam. Okey, pada waktu malam korang sentiasa mengikuti jalan ni, saya tahu. Okey, korang tengok, mana ada lampu? Lampu tak ada. Kalau ada bulan, rezeki korang cahaya terang kat sini. Kalau tak ada bulan, kawasan ni sangat gelap. Okey, ni saya tunjuk betul-betul. Saya ambil keputusan untuk tunjuk bagi sampai habis. Tapi saya nak pesan kepada awak semua yang lalu Jalan Gelong Pupuyu ke Beruas. Siapa yang tak pernah pakai laluan ni, saya bagi tahu siap-siap kawasan ni line yang cukup lemah U-Mobile, Digi, Celcom dan Maxis. Ini saya pesan awal-awal.
Kepada mereka yang selalu kerap dah pakai, saya tak utamakan. Saya utamakan pada mereka yang tak pernah lalu. Maklumlah, kadang-kadang kita ni orang luar, kita pakai Waze. Kadang-kadang Waze ni pun boleh menyesatkan kita. Mana tahu kod-kod korang terpakai jalan ni. Tapi apa-apa pun nasihat saya dah bagi tahu kat korang dulu, siap-siap. Gitu. Laluan dia sunyi guys, sangat sunyi. Laluan dia sunyi dan gelap, tak ada lampu. Ini memang kawasan sawit betul ni. Estate semua kiri kanan. Saya tak tahu juga kenapa kawasan ni susah sangat ada lampu sebenarnya. Banyak sebenarnya. Ni baru sikit daerah kawasan Perak saya pergi. Saya tahu banyak lagi kawasan-kawasan yang bawah jagaan mereka. Nanti alasan mereka peruntukan tak ada, peruntukan tak ada, peruntukan tak ada. Dah berpuluh-puluh tahun dah dengar alasan yang sama. Bosan dah dengar. Bukan saya rasa ramai yang dah bosan. Lepas tu boleh pula suruh kita sebagai orang awam buat aduan. Apa guna unit peronda hari-hari buat perondaan? Itu saya nak tanya. Itu yang sepatutnya kena bekerja untuk orang awam. Bukan orang awam yang buat aduan kepada korang semua. Kalau rasa tak boleh buat kerja, bagi budak-budak muda yang cari kerja, mereka lagi bersemangat untuk bekerja. Jangan cari yang otak makan duit hari-hari. Saya bukanlah nak mentabur fitnah, tapi malas nak cakap. Okay, ni korang layan video saya sampai habis. Semoga video ni daripada petang saya akan tunjuk pada korang sehingga ke malam. Kali korang malam saya tak nak buat, tapi nak buat video biar sampai lengkap. Itu style saya. Okay, ini keadaan jalan Gelompo Puyu menghala ke Beruas korang. Siapa pernah pakai laluan ni korang tahulah. Ni nampak ni, Waze pun menunjukkan kita akan berada di kawasan Beruas. Jalan ni line tak ada line zero. Nampak line zero. Perasan tak? Line zero. So kepada mereka, kalau kereta rosak ke apa pada waktu malam, ikhtiarlah korang. Maksud saya, buat persediaan bila nak berjalan jauh, double check kereta masing-masing. Jangan orang kata nak jalan jauh tapi tak servis. Ni nasihat saya. Kalau nak dengar, tak nak dengar, terpulang. Yang penting saya dah bagi tahu kepada you guys semua, you all semua. Macam inilah jalan di Gelompo Puyu, sunyi. Semenjak ada WCE, jalan ni memang sunyi. Itu sebab kerja pun ke laut semuanya. Sebab jalan ni sunyi. Ada kadang-kadang orang yang pakai jalan ni, orang yang bekerja kilang, orang yang bekerja kilang-kilang dan juga bekerja ladang. Malam ni tak ada orang nak pakai jalan. Ada pun sebiji dua. Boleh nampak lah bayang-bayang kenderaan yang ada kat belakang kita ni. Okay, gelap. Sampai persimpangan jambatan tu kejap lagi baru ada lampu sedikit. Dah ke depan ke simpang dah tak ada lampu dah. Ni kita masih lagi di bawah kawasan dalam peta dan juga penyelenggaraan. Lampu. Kita pakai lampu kereta. Kalau lampu kereta, selamat. Ini mengutamakan kenderaan motor. Kau bayangkan kalau jalan gelap macam ni. Kalau jalan gelap macam ni, kau bayangkanlah. Gelap. Nampak? Kalau gelap macam ni, okey. Kau rasa-rasa apa benda yang melintas pada waktu malam? Tak ada balik bayar. Kambing boleh, kerbau boleh, lembu pun boleh. So lampu klik-klap tak ada. Kalau kita pakai lampu kereta, lampu rendah memang nampak. Signal pun nampak sebab kereta besar signal dia. Ini kita bawakan isu ni kepada motosikal. Kalau saya pakai lampu macam ni, ini style pegawai-pegawai punya lampu.
Memang korang kata benda ni selamat, tapi kepada motor, kau rasa selamat jalan macam ni? Lagi satu tu, nampak tu. Sebab apa saya cakap, sebab apa saya turun pada malam ni? Sebab korang tak pasang lampu klik klap. Nampak? Mana ada lampu klik klap? Ini kalau bersilap-silap, kalau betul lah rider-rider, abang-abang motor, kakak-kakak motor ni, kalau diorang perasan benda ni, selamat. Takut diorang tak perasan. Maklumlah, rider kan sekarang laju. Mana ada lampu klik klap? Nampak? Contohlah saya bawakan isu ni. Okey, kau bayangkan kau tengok betul-betul. Kalau katalah motor kita tak ada lampu. Misalkanlah korang pakai lampu hazard. Okey. Macam ni. Menyusahkan pengguna jalan raya. Kalau korang pakai lampu kereta, memang selamat. Pakai lampu motor, cubalah lampu korang. Tengah-tengah sedap bawa kereta, motor, tiba-tiba lampu tak ada. Korang nampak tak? Tak nampak kan? Tiba-tiba. Jangan cakap kita dalam perjalanan atas jalan raya macam-macam boleh berlaku. Ni nampak ni. Mana ada lampu klik klap? Ini kawasan Tanah Runtuh. Okey, hari ni ini saya nak isukan. Nampak? Ni. Ni, tutup lampu. Lampu hazard. Nampak? Tak nampak? Nampak tu. Lampu hazard tak ada. Mana ada lampu hazard, mana ada lampu klik klap. Satu lampu klik klap pun tak ada. Nampak? Ni, jalan gelap. Akan tinggalkan bulan saja. Bunyi anak sungai kat bawah. Ini yang rebak masa banjir hari tu. Awak nampak ni. Tak ada lampu, lampu klik klap tak ada lampu. Bahaya. Dia kata JKR kerja makan gaji buta ni. Nak tahu kerja. Saya sebenarnya saya saja je saya nak tengok ada apa-apa perkembangan tak ada perkembangan. Pengarah turun ke tak turun. Saya nak tanya pengarah JKR Perak Tengah. Itu saja. Sepatut awak sendiri kena buat pemantauan jalan ni sebab di bawah penjangkaan JKR sendiri. Tapi awak tak pantau. Accident. Awak rasa ketua pengarah staf-staf JKR yang ada harap tinggalkan cengkerik aje. Kalau tayar awak pecah belum tentu lagi awak berani keluar. Tambah-tambah jalan estate macam ni. Saya tahu. Bukanlah saya nak menakut-nakutkan awak semua. Tapi berfikirlah. Kesian kepada pengguna jalan raya. Sebab dah kerap sangat dah saya tengok jalan ni. Dengan wakil rakyat pun saya tak tahu buat apa. Okey. Nampak? Jalan gelap. Kau bayar kalau aku tutup lampu. Nampak Nampak ke? Nampak ke jalan guys? Tak nampak. Nampak? Tak nampak. Gelap gila. Nampak? Klik klap tak ada. Ni. Lampu klik klap tak ada. Ni, ketua pengarah JKR Perak Tengah. Boleh tengok tak? Macam mana kontraktor awak buat kerja? Takkanlah awak nak bagi alasan lantunan cahaya LED kereta ni boleh nampak cahaya macam ni. Ini bukan satu benda alasan. Kalau nak kata projek ada dekat depan, sepatut lampu klik klap kena ada. Nampak? Mana ada lampu klik klap? Kalau saya salah sebut klik klap, tolong betulkan ni, mana ada lampu klik klap? Nak harapkan papan kau ni mati lah macam ni. Nampak? Nampak ni? Mana ada apa-apa? Ni. Ni yang tunggul kuning ni apa benda ni? Dia ni. Ini bukan lampu klik klap punya ke? Asal tak menyala? Nampak ni? Stik ni gelap tau. Betul-betul saya kata gelap. Ini kalau orang tak biasa pakai, korang pakailah lampu tinggi. Memang orang akan berulang-alik pakai lampu tinggi je hari-hari. Saya tak faham. Masa banjir isu rebak, makan masa untuk disiapkan. Tapi masalahnya, bilalah tahu lampu jalan awak tak ada, kalau awak dah tahu dah peruntukan kurang. Tapi saya kadang-kadang saya tak puas hati. Kenapa kadang-kadang dah berpuluh-puluh tahun lampu tak ada? Saya pun pelik Jalan Gelong Popuyu Beruas ni. Jalan Gelong Popuyu ni hak penyelenggaraan JKR masing-masing. Kenapa susah sangat ada lampu? Nak tunggu apa kat sini? Nak kena ada lampu? Tak penting sangat ke jalan macam ni? Padahal ni jalan dulu sebelum ada WCE, West Coast Expressways, highway pesisiran pantai barat di antara Taiping tu Bantin.
jalan ni lah menjadi keutamaan korang hari-hari nak ke Taiping. Lepas ada WCE, memang benda ni tak penting, tapi sebenarnya jalan ni lagi penting. Masih penting untuk pengguna. Ulang alik pada orang kampung. Saya pun pelik kenapa jalan ni tak diutamakan. Dah masuk tahun 2026 dah. Kalau saya pelik, kalau jalan tak berkepentingan, ada lampu, pun ada lampu klip-klip. Ini masalah lampu klip-klip pun tak ada. Tu yang saya pelik. Lalulah sampai bila kereta nak pakai lampu tinggi. Tu yang saya pelik. Awak tengok sendiri. Bukannya kita pakai konsep AI. Ini konsep saya turun sendiri. Nak orang kata kita pakai AI pula. Ini original. Apa alasan ketua pengarah yang ada, yang saya kasihi dan juga hormati? Adakah awak turun ataupun awak tunggu tap dekat telefon hari-hari? Turunlah. Kalau rasa nak berkhidmat untuk masyarakat, tolonglah turun. Sudah-sudahlah tu. Ada YB pun saya tak tahu apa peranan beliau dan juga apa peranan beliau. Takkan nak pergi pejabat. Saya sebenarnya pergi pejabat-pejabat ni saya semak sebenarnya. Saya dah menyampah dah. Ini bagi saya lah. Kalau bagi orang lain lantak korang lah. Korang nak sanjung beliau. Tapi bagi saya terus terang saya cakap, takkan nak tunggu awak jadi esko, takkan nak tunggu awak jadi federal. Sebab tu awak boleh je turun padang. Ini kawasan masih di bawah jagaan DUN awak sendiri. Apa peranan awak sebenarnya? Nak tunggu jadi federal baru nak bertindak, baru nak buat kerja, baru nak wayang. Padahal anggota-anggota awak tu ramai duduk kat kawasan sini. Jentera-jentera awak boleh je inform, boleh je buat kerja. Saya tengok kawasan-kawasan lain, saya tengok dekat Kedah tu YB dia, semua rajin bekerja. Elok je. Saya tengok di di KL, saya tengok di Melaka, saya tengok di Johor. Elok je YB pembangkang buat kerja. Walaupun Johor tu UMNO yang merintah, Menteri Besar UMNO. Ni malah cerita politik. Ni saya nak isu pasal soal isu jalan. Ni saya buat kerja amal, tak ada siapa-siapa suruh. Saya enterprise persendirian buat video. Saya bosan dah dengar ni. Dah 2026 dah ni. Bayanglah berpuluh tahun dah jalan Gelor Berpuyu tak ada lampu ni. Tiang TMB bersepah-sepah sebab kilang penuh kat sini. Supply current. Masalahnya tiang lampu Sabatang pun tak jumpa. Sampai kat kawasan simpang Taman Dahlia tu baru ada lampu. Ini bagi mereka yang tak tahulah kawasan ni. So nasihat saya, tolonglah pakai lampu tinggi. Sebab takut binatang manalah tahu benda dah nak malang, kita bukan tahu. Okey, jalan gelap ni biasa malang ni. Jangan diminta, bersedialah. Kadang-kadang lembu, kadang-kadang kerbau. Kadang-kadang kalau tak senasib, babi pun boleh melintas. Jadi saya minta lah kepada pihak terbabit, tolonglah pantau. Okey? Dah penat dah bercakap dah, berbuih dah bercakap dah. Vision ke laut, misi pun ke laut, kerja pun tonggeng terbalik. Cukup bulan, dapat gaji. Tak tahulah muka tak tahu malu semua. Tengoklah motor pakai torchlight. Pakai torchlight guys. Sebab tu saya kata orang kampung sekarang ni bukan ada duit. Masalah lampu jalan tak ada, jalan gelap. Nampak dah ni gelap. Harapkan divider ni besi berkilat ni Kalau kena lampu kereta korang terbakar, mana nak tahu? Mampus pakai lampu suluh. Ada satu lagi jalan saya nak tunjuk depan nanti. Kita tengok sendiri. Memang nampak macam jalan tu gelap. Gelap tak ada orang tahu. Tapi sebenarnya kalau benda dah nak nampak, kita pasti bagi nampak. Apa bendakah itu yang saya masukkan kepada guys. Okey, ini laluan kita akan keluar ke Gelor Berpuyu, jalan ke Bota. Okey, di sini korang tengok mana ada lampu gelap. Harapkan satu je lampu gelap. Nampak tu. Ini pun saya tak tahulah menyala macam mana. Jom kita tengok. Tengoklah macam mana permukaan jalan pada waktu malam. Nampak? Okey korang, so tengoklah macam mana keadaan jalan. Nampak? Berketul-ketul dah.
Kau tengok ni. Ini batu guys. Nampak? Okey, line jalan boleh tak nampak ni. Sekejap saya tunjuk korang Ini line jalan. Sini line jalan. Nampak? Sekejap lagi saya akan tabur air Kita tengok berapa tebal dia punya tanah dia. Jalan ni tak ada lampu Dengan keadaan permukaan yang teruk. Nampak tu. So, laluan garisan putih awak tengok dah hilang sampai ke depan sana. Ni tak ada lampu ni. Okey, ni batu. Nampak penuh batu. Ni, saya bawa air dia rumah ni. Okey, awak tengok sendiri. Nampak ni. Baru nampak tu. Nampak? Kesan line jalan tak nampak. Ni nampak ni. Ni nampak. Ada okey kah? Ketul pengarah. Ni jalan, nampak tu jalan dah berbengkok-bengkok. Okey. Okey, hari ni saya nak bagi tahu kepada haters-haters yang selama hari masuk dalam saya punya YT YouTube ataupun TikTok, yang mampu berkata-kata di mulut hanya duduk di sofa bermain button telefon. Dengar sini baik-baik. Ikhlas daripada saya untuk awak. Dia macam ni, sepatutnya bila kita ada influencer nak buat video pasal soal keselamatan isu nyawa penunggang motosikal dan kenderaan kereta, sepatutnya awak berterima kasih. Sebab apa saya kata? Sekurang-kurangnya siapa-siapa yang akan lalu-laluan tu, dia akan rasa berhati-hati dan juga selamat di jalan raya. Awak kena faham, kadar kemalangan di Malaysia ni dah berpuluh-puluh ribu, dah ratusan ribu setahun. Menyusahkan pihak polis, menyusahkan pihak hospital. Awak dah tahu red zone sekarang semakin meningkat, kes kemalangan maut semakin meningkat, kes kemalangan kritikal, separuh kritikal semakin meningkat, kes-kes patah kaki, kes patah tangan, kes patah kepala pun dah meningkat. Awak pergi tengok hospital besar, berapa ramai pressure, berapa ramai sampai terlentang tepi pintu, berapa ramai yang sampai duduk dekat bilik x-ray dah aku tengok dah macam mayat hidup dah. Akibat jalan raya yang bangang ni. Ya, kepada haters-haters, saya bukan nak marah dan koyak, tapi awak kena faham. Ada masa video kita boleh ambil serius, ada masa video kita boleh ambil lawak jenaka. Ini soal nyawa. Ini soal nyawa kita. Nyawa kita hanya ada satu sahaja. Bukan ada spare part jual dekat hospital. Bukan ada spare part jual dekat kedai Hong Kong. Bukannya kucing. Kucing, semua binatang pun nyawa dia satu saja. Awak kena ingat, bila jalan dah macam ni teruk, bila jalan dah macam ni, dah macam bangang macam ni setiap tahun, awak rasa benda ni perlu dah aku nak tutup ke kerja korang ni? Sudah-sudahlah tu. Sudah-sudahlah nak jadi haters bangang. Lagi satu saya nak berpesan kepada haters lagi. Kalau nak komen dalam influencer punya YouTube, kalau nak komen dekat mana-mana ruang komen yang korang rasa korang tak suka, make sure pakai muka sendiri, nama sendiri. Barulah kita boleh tahu siapa haters, siapa kita boleh berkenalan. Ini dah lah tak suka, dah lah tak suka. Lepas tu pakai pula akaun fake, akaun kecil. Untuk apa? Sudah-sudahlah tu. Sepatutnya korang rasa malu. Jadi haters, jadilah haters profesional. Janganlah tahu jadi haters tapi letak muka ayam, muka anggur, muka simpang 5, muka senapang, muka tengkorak. Jadi saya cakap terus terang saya berdiam diri. Ini bukan atas apa-apa. Saya buat benda ni ikhlas sebab saya tengok jalan raya kat kawasan negeri saya ni sangat-sangat teruk. Dah makan tahu makin teruk. Tukarlah pengarah mana-mana pun makin teruk, bukan makin elok. Dan alasan mereka sekiranya ada peruntukan. Sampai bila? Sampai bila ada peruntukan? Sepatut korang kena ada usaha. Minta federal, pergi minta Perdana Menteri tu. Ini masalah bila VVIP turun, ada pula duit. Bila menteri, ada pula duit. Ini bila rakyat ni korang macam buat kerja sambil lewa. Sepatutnya korang rasa malu. Gaji yang korang ambil daripada federal tu, duit tu semua cukai-cukai rakyat. Semua cukai-cukai rakyat yang rakyat miskin bayar kepada korang ni. Sepatutnya korang rasa malu. Saya kalau dijadikan, didapat pilihan, ada orang cakap, abang jadilah JKR
kalau saya ni dia bagi peluang, benda yang pertama saya akan korek semua portfolio yang dah pencen-pencen ni. Apa kerja mereka, apa skop kerja mereka. Kalau saya diberi peluang. Tapi kita ni kena sedar diri. Kita bukan di tempat itu. Sebab saya bukan berpelajaran tinggi. Saya setakat SPM je. Orang macam saya ni dipandang sebelah mata je. Sebab tu saya cakap terus terang. Sebab tu saya menghormati orang yang pelajaran tinggi ni. Tapi kerja ke laut semua. Tiada hasil. Harapkan gaya, harapkan rupa, harapkan berlagak, tapi kerja tah ke mana. Bila saya cakap ni hang koyak pula. Sebab benda ni soheh. Benda ni berdasarkan bukti kerja korang. Saya ni nak buat kerja ni ikhlas. Sebab kita buat ni bukannya nak perlu bayaran pun. Walaupun duit minyak saya keluar RM20. Tambah subsidi budi, isi RON notify dekat Shell. Habis budi, bayarlah duit non subsidi. Apapun, kita dah sampai Gelong Popuyu. Dah sampai dah pun kawasan Dun Botol. Masuk persimpangan belah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada view-view yang saya kasihi dan saya hormati, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, nilai-nilailah video saya. Kalau korang rasa video saya ni, aduh, bencilah, terpulang. Tapi kalau korang rasa video ni bermakna dan bermanfaat, terima kasih. Lagi satu kepada hater, saya buat video ni bukanlah saya nak view. Saya buat video ni ikhlas. Itu terpulang kepada korang semua nak support saya ataupun tidak. Terpulang. Benda ni atas keizinan dan juga atas korang punya penilaian masing-masing. Setiap manusia yang Allah jadikan, penilaian semua tak sama. Rambut sama, penilaian tak sama. Korang berfikir-fikirlah video ni. Agak baik, terima dengan baik. Agak tak baik, tak payah tengok. Itu saja. Kepada staf JKR, tolonglah berubah. Dah tahun 2026 dah. Naik bosan dah atas alasan peruntukan tak ada, peruntukan tak ada, peruntukan tak ada. Kalau tahu peruntukan tak ada, kurangkanlah kereta besar. Pakai kereta kancil pun tak apa. Orang tak pandang pun. Kau pakai kereta Volvo ke, Honda Accord ke, Honda Surgeon ke, orang tak pandang. Orang tahu kerja siap, tu je. Sekian, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next video akan datang. Bye-bye.